Apa yang kita buat ialah kita baca doa kasih sayang supaya si suami bertambah kasihnya kepada isteri yang sedia ada. Jadi bila Allah makbulkan si suami datang bertambah kasih pada isteri yang sedia ada, dengan sendirinya tak jadilah tak kambing. Dengan harapan gitulah. Ya, tapi maknanya teknikal kitanya kita tidak ambil jalan menghalang apa yang diharuskan oleh syarak. Poin utama kat situlah. Ya. Saya rasa pasti Darussalam ada banyak kes-kes begini Ya. dan kita rasa menarik juga nanti untuk kita share dengan penonton-penonton kita, tapi yang sharing tentang kes-kes yang biasa orang rujuk pada Darussalam, kita bawa kepada perbincangan lepas ni, Ustaz. Cuma nak minta Ustaz mungkin boleh tambah lagi ilmu kepada semua yang mendengar ni, macam mana perubatan Islam itu sendiri dia melengkapi perubatan moden yang ada pada hari ini. Adakah kedua perubatan tu dia terpisah cara berasingan ataupun sebenarnya benda satu sahaja, tetapi ialah kaedah berbeza, teknik berbeza, tapi benda tu harus pada syarak. Baik. Perubatan moden ataupun perubatan alopati kita panggil, ataupun perubatan hospital, ia juga dalam konteks perubatan Islam ataupun perubatan yang diharuskan oleh syarak. Cuma dalam perbincangan mengikut budaya masyarakat kita, bila kita kata perubatan Islam, lebih kepada perubatan ru'yah syariah, baca Quran dan semua Zikir, doa. Baik. Apakah perubatan Islam ini satu benda yang lain ataupun benda yang ingin menyaingi hospital ataupun perubatan alopati? Jawapannya tidak. Perubatan Islam bukan untuk menyaingi perubatan alopati. Yang ni kadang-kadang orang salah faham juga. Tapi kita sebagai pelengkap atau pembantu kepada perawatan di hospital. Baik, itu dasar kita, dasar Darussalam. Kalau sakit, pergi hospital dulu. Kalau sakit, jangan cari Tok Bomo dulu. Jangan pergi ke pusat rawatan Islam dulu. Sakit, pergi hospital. Hospital lengkap. Dia boleh scan, dia boleh diagnose dengan lebih jelas. Tapi masyarakat kita ada juga yang jenis bila sakit je cari bomo. Ya, ada. Jadi kaedah Darussalam, bila ada orang yang sakit gini, anjurannya adalah pergi cek Pergi ke Darussalam dulu. Pergi cek di hospital. Bila sakit, apa sakit pun pergi hospital dulu. Bila hospital tu dalam daerah hospital, mungkin tak ada penyakit. Sedangkan pesakit tu sakit. Betul? Kan? Rasa serabut. Hospital tengok tak ada apa-apa. Rasa pening kepala. Tetapi dalam test di hospital okey. Semua okey. Semua okey. Jadi benda-benda macam ni lah dirujuk kepada rawatan Islam ataupun alternatifnya cara untuk melengkapinya di samping makan ubat hospital, maka pergi juga dapatkan rawatan di pusat rawatan Islam yang diiktiraf. Maknanya bukan boleh pergi sembarangan pusat hospital. Seboleh-bolehnya pesakit kena hati-hatilah. Sebab zaman sekarang ni Ustaz macam-macam. Kadang-kadang mengaku atas nama pusat rawatan Islam. Tapi bila kita tengok kaedah dan teknik tu meragukan. Menarik Ustaz. Saya ada kenal satu kes. Dia berubat dengan, kita kata dengan bomoh lah. Mana dia tidak rujuk pada kami. Tahu dia berubat, cuma tak tahu di mana. Kita kenal. Sebelum dia berkahwin lagi, dia dikatakan ada gangguan. Kemudian dia kahwin. Bila dia kahwin, dia sakit perut. Bila sakit perut, muda lagi. Bila perempuan lah. Perempuan. Bila dia kahwin, dia sakit perut.
dan pergi jumpa bomoh. Sakit perut, pergi jumpa bomoh, dan sebagaimana biasa, bomoh kata ini adalah macam terkena orang, macam tu. Terkena buat tahu. Terkena buat orang. Dan dia tak pergi hospital langsung. Sampai satu tahap, dia balik kampung. Ini kes yang pertama saya jumpa, saya tahu. Dia balik kampung, sakit perut, masuk bilik air, bersalin. Bersalin, dan anak dia tu meninggal dalam lebih kurang seminggu lah, dalam perut. Ini bahaya, sangat-sangat bahaya, kepercayaan kepada bomoh. Sehingga tak pergi ke hospital. Menyebabkan benda yang sepatutnya anaknya boleh selamat pada walidnya lah. Takdir ini Allah dah tentukan. Tetapi pada walidnya kalau pergi hospital, dari segi adatnya, mana dapat diselamatkan lah. Menggunakan perubatan modern. Melalui rawatan, doktor cakap dan berapa bulan dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia meletakkan 100% kepercayaan dia kepada bomoh. Jika sakit perut, orang buat. Sakit perut, sihir. Sakit perut, terkena orang. Tinggal langsung hospital, satu masa dah cukup tempoh dia. Dah meninggal. Nah, ini satu pengajaran yang masyarakat kita kena faham. Kena ambil serius ya. Sakit pergi hospital. Sebab Ustaz kan, boleh dikatakan walaupun kita sekarang ni tahun 2025, tak lama lagi nak masuk tahun baru, masih ada lagi masyarakat kita yang jenis 100% percaya pada bomoh. Ya. Sebab itu sekarang ni perlu kepada masyarakat mengenali betul-betul mana pengamal perubatan yang sebenar dan mana yang sekadar nama sahaja. Sekadar nama ataupun memang pengamal perubatan, tapi cara yang dilakukan itu tidak mengikut syarak lah, ataupun tidak mengikut etika pengamal perubatan yang sebenar. Saya Ustaz kan, pernah dengar ada orang yang beramal, dia baca suratul Fatihah, tapi baca suratul Fatihah tu dengan cara terbalik. Itu kira 100% kita tolak Ustaz. Memang itu tak mengikuti sunnah cara bacaan demikian. Kan dengan sengaja membawa kepada rosak akidah. Masya Allah. Beramal demikian dengan sengaja bawa kepada rosak akidah. Orang yang pergi sekalipun, sekiranya dia tahu pengamal itu demikian, dia pergi mengiyakan ataupun menyokong perbuatan yang sedemikian, juga boleh mencacat celakan iman. Patut dijauhi. Memang kita ada pesakit yang datang mengadu, seorang itu mengadu, pak mertua dia mengamalkan Qul Huwallahu Ahad. Qul Allah terbalik nantilah. Baca daripada patutnya belakang. Baca daripada depan ke belakang kan? Baca daripada belakang ke depan. Memang kita tak mampu. Walaupun ayat Quran juga. Kita tak mampu nak baca belakang ke depan. Tak mari. Ya. Tak payah. Tapi oleh kerana pengamalan dia macam tu, untuk memperhambakan, biasanya menggunakan khadam. Menggunakan khadam ni maknanya menggunakan jin lah. Menggunakan jin. Okay. Ustaz, tadi bila Ustaz cerita kan tentang kisah Ustaz sendiri, saya rasa mungkin banyak kes-kes yang masyarakat rujuk kepada Darussalam. SIS Darussalam tu sendiri dah puluhan tahun berada dalam dunia perubatan Islam tanah air ni. Mungkin Ustaz boleh share dengan penonton kita kan, kes-kes yang mungkin banyak kan, tapi antara kes yang kita kata antara yang ketara lah, sihir ke, isu histeria ke, mungkin Ustaz boleh share sikit. Yang selalu dijumpai di Darussalam, maknanya dalam pakej gangguan. Secara umumnya. Secara umum. Cuma ada 1-2 kes yang kami di peringkat pengamal perubatan Islam Darussalam rasa syukur sangat-sangat pada Allah. Ada satu kes seorang perempuan belajar di
Jordan, Hmm. dan balik, sakit, pergi berubat. Lepas pergi berubat, perempuan ni Melayu. Hmm. Belajar Jordan, dia ustazah. Hmm. Balik jadi peguam syar'i. Okey. Sakit pergi berubat. Bila pergi berubat, tak macam mana dia buat pengamal perubatan tu, lepas buat perubatan tu, dia tak boleh cakap Melayu. Hmm. Pada boleh cakap Melayu, Jadi tak boleh cakap jadi tak boleh cakap Melayu langsung tak boleh. Allah. Ada juga kes macam ni kan? Dia faham kita bercakap. Tapi dia nak balas balik dengan bahasa Melayu tak boleh. Tak boleh. Habis tu dia cakap bahasa Dia cakap bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia bercakap. dan dia belajar lah bahasa Inggeris tu. Dia belajar lah. Okey. Tapi perbualan dia harian memang bahasa Melayu lah. Uh-uh. Suami Melayu, mak ayah Melayu. Kita Kayak kata orang kampung. Jadi mak ayah tak dapat nak bersembang dengan dia. Sehingga dia pada awal dia sakit. Dia tak reti. Macam dia dunia lain, tak reti nak ambil makanan. Suami dia terpaksa kalau nak minum air, ambil cawan letak di tangan dia. Pegang, cara pegang, bawa ke mulut. Dia minum. Makan nasi pun begitu juga. Kalau tak dia tak. Lama-kelamaan macam budak baru lah. Tetapi bercakap tetap tak boleh cakap. Dalam lebih kurang 11 tahun. Masya Allah. Dan dia buat rawatan merata-rata jugalah. Termasuk datang ke Darussalam. Alhamdulillah. Dia datang ke Darussalam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan hidayah pada dia. Rasa seronok. Dan dia rasa orang panggil apa? Serasi. Dia rasa tenang bila buat rawatan dengan Darussalam. Dia follow rawatan Darussalam lebih kurang 2 tahun. Apa juga 2 tahun. Dan dia masuk belajar dan kita rawat dia lah. Akhirnya dia kembali pulih. Oh, Alhamdulillah. Lama tu 9 tahun. Masa saya dengan kawan-kawan semua rawat dia, memang dia tak cakap apa lah. Kita tanya, dia tak boleh nak bercakap. Kalau dia nak cakap apa-apa pun, dia cakap dalam speaking tu lah. Bahasa Inggeris. Betul-betul dalam bahasa Melayu tak boleh. Tak boleh. Macam-macam kes kan? Macam-macam. Itu dia antara kes yang bila dia dapat bercakap tu, dia datang berjumpa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Darussalam. Dia dah boleh bercakap. Jadi kita pun bersyukur pada Allah lah. Atas doa orang ramai. Kesungguhan dia dan kawan-kawan dalam majlis Yasin. Kita saling buat Yasin. Sebut nama dia. Minta Allah sebutkan. Yang utama juga mungkin dia tu jenis yang tak putus asa. Ya, tak putus asa dalam mendapatkan rawatan. Dan positif dengan Allah. Ya. Sehingga Allah beri kesembuhan. Dia rawatan ni dia buat dalam negara, luar negara sekalipun dia okey. Tapi Allah izinkan akhirnya. Dan dengan Darussalam, Alhamdulillah, sebagai pengalaman kepada kami. Dan juga menguatkan keyakinan kepada kami pengamal ni. Bila kita beramal dengan cara yang betul, ambil dengan guru yang betul amalan itu, insya-Allah sampai satu masa Allah izinkan, Allah makbulkan. Kesemuanya adalah kehendak Allah. Betul. Kita usaha dengan cara yang betul lah, segala istiqamah. Ustaz, mungkin ada lagi kes-kes yang bagi Darussalam kan sedikit rare ke ataupun benda tu nampak kelihatan ganjil, sebab saya kadang-kadang pernah juga tengok di media sosial kan Ustaz kan, orang duk share tentang